Sebenarnya mim sama dengan M, vokal E, bunyi, Ma, ra sama dengan A, vokal O, bunyi. Ro, Okey, baca. Baro, Okey, mim sama dengan M, vokal. E, Okey, ra sama dengan A, vokal I, bunyi. Ri, Okey, baca. Mari, Okey, seterusnya mim sama dengan M, vokal E, bunyi. Ma, Okey, ra sama dengan A, vokal U, bunyi. Ru, Okey, baca. Baru, Okey, kita gabungkan ketiga kotak. 1, 2, 3. Baro, Mari, Baru, Okey, baik. Seterusnya mim sama dengan M, vokal. I, Okey, ra sama dengan M, R, vokal. E, Okey, dia boleh vokal A. Okey, tapi kita buat vokal O di situ untuk kita nak tebalkan dia lah. Okey. Tak apalah, untuk permulaan sebut vokal A pun tak apa. Okey. Baca. Mira, Kalau nampak. Nampak kalau kita buat vokal A, dia akan baca Mira. Nampak, sebab tu saya suruh buat vokal O, dia kena baca tebal. Miro. Miro, Okey, tebalkan dia. Miro. Miro, Okey, buat vokal O sama kalau gitu. Okey, mim sama dengan seterusnya M, vokal. I, Okey, ra sama dengan A, vokal I, bunyi. Okey. Baca. Miri, Okey, seterusnya mim sama dengan M, vokal. I, Okey, bunyi. Mi, Okey, ra sama dengan A, vokal U, bunyi. Ru, Okey, baca. Miru, Okey, gabungkan ketiga-tiga. 1, 2, 3. Miro, Okey. Miri, Miru, Okey, terusnya mim sama dengan A, mim. M vokal. E, Vokal apa ni? Dhamma. U, Bunyi. Mu, Okey, ra sama dengan R, vokal O, bunyi. Muru, Okey, bunyi ra dulu. Ra. Muro, Ra. Ro, Okey, baru baca semua. Muro, Okey, mura. Sekali lagi. Muro, Okey, seterusnya mim sama dengan M. Vokal. M, U, Bunyi. Mu, Ra sama dengan A, vokal. I, Okey, baca. Ri, Baca. Muri, Okey, baik. Mim sama dengan M, vokal U, bunyi. Mu, Ra sama dengan A, vokal U, bunyi. Ru, Okey, baca. Muru, Pandai. Gabungkan. 1, 2, 3. Baro, Tu vokal U tu. Sekali lagi. Muru, Mu. Muro. Okey, sekali lagi.